kita rasa kita ni banyak buat dosa. Sampai ke satu tahap, kita rasa susah untuk berubah. Pernah tak kita rasa kita nak berubah, tapi kita tak tahu macam mana nak mula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para hakim yang dihormati serta para penonton. Saya Aira Iliana binti Mazlan daripada Sekolah Sam Parit Baru. Hari ini saya membawa anda semua untuk menyelami sebuah buku yang sangat dekat dengan jiwa, iaitu Tuhan Aku Ingin Hijrah karya Adnan Roslan. Buku ini mengandungi 581 muka surat. Walaupun kelihatan tebal, namun gaya penulisannya yang berbentuk puisi dan juga refleksi hati menjadikan bacaan ini ringan, menyentuh hati dan tidak membosankan. Lebih menariknya lagi, buku ini dibahagikan kepada 12 bahagian yang mengikuti bulan dalam Islam, bermula daripada Muharram hingga Zulhijjah. Setiap bulan mempunyai kisah dan setiap kisah membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, antara bahagian yang sangat menyentuh hati saya ialah kisah dalam bulan Syaban dan juga Ramadan pada muka surat 323 hingga 361. Kisah ini menceritakan tentang dua sahabat, Khadijah dan Fatimah. Khadijah seorang yang suka berkata kasar, suka menipu dan juga suka menyakitkan hati orang lain dengan kata-katanya. Akibatnya, di sekolah dia tidak disenangi. Ramai yang menjauhkan diri kerana takut akan menjadi mangsa mulutnya. Berbeza pula dengan Fatimah. Fatimah seorang yang lembut tutur katanya, suka menjaga adab dan juga suka menjadi baik dan memilih untuk menjadi baik. Namun yang menariknya, Fatimah tetap memilih untuk berkawan bersama Khadijah. Persoalannya, kenapa? Konflik mula tercetus apabila Khadijah menjadi mangsa penipuan rakannya. Dia yang selalu menipu, dia yang akhirnya ditipu. Lebih menyakitkannya, dia ditertawakan. Dan dari situlah Khadijah sedar dan Khadijah insaf bahawa dia mula berubah dan mula menjaga kata-katanya. Kerana akhirnya perubahan haruslah bermula daripada diri sendiri. Pengajaran saya dapat di dalam kisah tersebut ialah yang pertama, kita perlu sedar untuk berubah. Kadang-kadang kita tahu kita salah, tetapi ego yang menghalang kita daripada berubah. Namun hakikatnya Allah tidak melihat siapa kita dahulu, tetapi Allah melihat siapa kita yang sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, fitnah yang kecil boleh membawa kepada fitnah yang lebih besar. Satu kata yang tidak dijaga boleh menyakiti hati orang lain dan akhirnya memusnahkan hubungan. Seperti Khadijah, kata-katanya dahulu akhirnya memakan diri sendiri. Bak kata pepatah, ayat makan tuan. Yang ketiga, betapa pentingnya untuk kita berkawan, memiliki kawan yang baik. Seperti Fatimah tidak memilih untuk berbuat baik, untuk memburukkan Khadijah, tetapi dia memilih untuk bersabar dan juga berbuat baik. Kadang-kadang satu kebaikan kecil dapat mengarah kepada jalan yang besar. Kerana mungkin hari ini kita belum sempurna, tetapi dengan keikhlasan dan juga usaha, kita dapat mengucapkan Tuhan, aku ingin hijrah. Sekian, terima kasih.